Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua kaki pancing Malaysia, semua penonton YouTube Raja Baung. Okey, pagi ni agak lewat sikit. Apa cerita kita hari ni? Okey, kebetulan hujan lebat malam tadi dan kebetulan Kekatu ada. Jadi hari ni Raja Baung dan juga Zul bukan Rahir akan pergi mancing laih. Okey, untuk first time hari ni Raja Baung gunakan Insa 360 Jadi okey, mana-mana yang gambar kurang apa semua tu sebab hari ni first time. Okey, Zul pun dah sampai, enjin pun dah hidup, jadi kita nak cepat. Okey, hari ni kita mancing menggunakan Kekatu Jadi itu dia brother Zul kita. Sekarang ni tak payah nak flick-flick dah. Oi, ada lagi baki lah. Oh, ini mesin Rahim jala man tadi. Kita tengah buat persiapan. Oh, kita tengah buat persiapan awal ni. Buat persiapan untuk ikat mata. Tengah buat persiapan untuk ikat mata.
Jadi pakai mata saiz 10 agak okey lah, boleh lah. Oh, hilang tu apa makan ubat ni. Lawa mancing. Lawa sangat. Oh, pun. Oh, mata dia rasa lah? Tak ada. Hah? Tak ada. Apa ikat tu? Kan bagi kau kan. Barang murah je bang. Orang ni rasa kau RM9 kata. Jadi kita ini menu je. Malas nak tu. Kita tulai ni ada masa sikit. Dan Raja Bawang pun nak test. Test kita punya apa ni? Insta ni. Raja pun malam hujan lebat kat sini. Jadi kita jangkakan air akan naik sikit lah. Mata kain udang ada lah. Ingatkan tadi dapat. Nah. Dia letaknya dalam. Dia letaknya dekat tempat hujan. Oh, apa? Oh, apa? Tu cacing dengan pompon tu. Takung air dalam. Mampus lah. Apa dah? Busuk pula tu. Cacing tu banyak lagi. Pompon tu ada 2 beg. Kasarnya bang. Kasar tu lah. Tak apa. Kita ni. Dah. Apa ni? Kawan dah kurang. Tak, tu hak lah. Hak tu pastinya. Hak yang ni kita punya umpan ke katu. 10. Itu je yang ada masa itu. Masa emergency tu. Okay? Itu je yang ada. Oh, beli kat mana? Beli dekat Taman Rimba masa tu. Kat kedai tu lah. Masa tu dah kau balik pun dah sampai lewat Khamis tu. Khamis? Rabu petang tu. Kau dah lewat sampai. Dekat ke tu. Tulai air gabuh. Tapi yelah masa tu ke katu tu tak fresh. Hari ni kita pakai ke katu fresh. Okay, kita cuba dulu. Cubalah. Tu geng-geng berhaluan kiri tu. Panjang and the gang. Panjang mana? Oh, ni mungkin orang lain kot. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, freshnya katu. Okay, kita guna katu fresh. Ke katu fresh. Okay, balik dengan yang pertama. Janganlah sangkut. Nak ikat mata ni bunyilah malas. Okay. Baik. Sedar dia makan. Tak apa. Ni hasil pertama kita. Tidak mengecewakan. Lawa katu ni. Itu katu dah mati. Dia ada makan. Oh. Ada makan. Sekejap ya, kejap. Wah, dia dah tu. Balik dulu. Ada ke tak ada ni? Oh, ada. Tak ada besar je.
Boleh lah. Buat denok dulu. Zai, campur umpai sikit Zai depan tu. Umpai ada dekat apanya tu. Oh ya. Awak letak 4 lah, kawan letak 2 je. Oh. Kawan letak 4 lah. Bagi dia yang kepok-kepok tu kan, bagi dia menarik sikit. 4-3 lah. Kalau ikutkan plan ni hari ni nak ngai bau dengan Zul. Tapi sebab kan ada beberapa isu sikit, tak gila macam bau. Ngai lain lah. Kasar sikit. Lain ni buat gula lemak sedap. Ada hasil. Oh, sangkut je. Allah. Sangkut je. Habislah. Aduh. Ni kan. Sangkut. Ada rezeki. Bang. Beneran. Nak boleh jauh sikit. Tapi tu lah ada pula benda depan ni. Okey. Bismillah, tu lagi. Sana. Tu dia. Asyik. Oh, kasar. Itulah yang kita mimpi-mimpi kan. Ikan laih tu. Asyik ikan laih. Alright. Dua ekor. Jadi ya. Buat lahir ni. Yang tu dia sedap sikit, dia panjang. Kau ni terpendek sangat tu. Dia panjang, sedap sikit dia punya tu. Dia punya root tu. Ada sini. Wih, ada lah. Tak sedap dia makan halus sangat. Okey. Inilah dia. Mengisi masa-masa lapang. Kalau raya nak pergi petang boleh juga. Petang ke air lagi keruh maksudnya tu. Goreng belada. Hari ni kita nak pakai goreng belada. Nak goreng belada. Lepas ni dia ada kaju sikit. Habis. Jauh sikit. Tengok otai balik.
Lembut je. Okey. Kita tunggu. Okay. Dah makan. Dekat tak? Tak ada sangat. Ada umpan. Nampak macam ada makan ni. Habis umpan. Habis umpan. Oh, ada makan. Oh, ada makan. Ada makan, tak apa, sabar. Sabar. Kuat makan tu. Paling tu. Lagi ke? Oh, ada. Oh, wah, ni Zul, ni kasar. Ni kasar sikit. Oh. Inilah keseronokan rakyat mai. Zul. Marvelous lah. Ni tunjuk saya lah yang best. Size. Dapat goreng berada lah malam ni. Alhamdulillah. Okey, makan lagi. Terus sikit balik. Sunyi Sunyi dah. Sunyi dah. Umpan habis ni. Hai. Ikannya mana? Okey, lagi tak ada kah kita pindah lah. Tunggu sikit masa lagi, 5 minit lagi, 10 minit lagi. Kalau tak ada, kita pindah. Kita pindah ke tempat baru. Kalau tak ada. Ada tarikan. Ada tarikan. Ini kasar gaya ni. Kasar. Oh, kasar. Ini dia. Hasil-hasil kita. Hasil. Umpan singa kepok baru dia jadi. Mancing ais lagi. Kat pantai kat mana dia mak? Menara 188. Menara besar. Menara Dekat Esplanade. Dulu bukan kan? Dulu dekat